Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bengkel pada Sabtu ni, panduan asas apa yang kita akan buat. Okey, first kita boleh tengoklah dulu demonya, aplikasi tempahan bilik-bilik khas ataupun fasilitati. Fasiliti. Okey. Okey, ni yang kita akan buatlah. Okey. Seterusnya, ini adalah panduan macam mana kita nak set up aplikasi tempahan bilik khas. Okey, kita masuk dalam yang pertama, kita sediakan Google Sheet, namakan sebagai tempahan bilik. Okey, kita buka Google Sheet baru, klik. Okey, kat atas kita namakan sebagai tempahan bilik. Okey, siap. Step yang pertama, kita masuk dalam step kedua. Kita ambil kod untuk Google Script. Klik ni. Okey, ini Ctrl A, copy je. Kita copy. Ctrl A untuk select all. Ctrl A, copy, dan kita masuk semula dalam spreadsheet kita. Cari extension. Extension, AppScript. Klik AppScript. Ini untuk step yang kedua, kita ambil kod backend ataupun Google AppScript. Yang ni kita highlight, delete terlebih dahulu dan kita paste lah. Paste. Kemudian save. Okay, kemudian deploy. Dia ada nak panah ke bawah ni. Ambil new deployment. Klik new. Kemudian ada setup kat sini. Ambil web app. Klik web app. Only myself tukar kepada anyone. Okay, kemudian kita deploy lah. Deploy. Okay, itu untuk step yang kedua. Kita tunggu dah siap ke belum. Okay, authorize. Bagi kebenaran. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, select all untuk bagi kebenaran dan continue. Bila kita continue, nanti kita akan dapat web app. Web app. Okay. Seterusnya, kita masuk pula step yang ketiga kita dah buat tadi. Deployment kita dah buat. Kita masuk dalam kod untuk laman. Front end. Klik buka. Ni kita file, make a copy. Senang. Dan kita make a copy. Okay, seterusnya kita ambil kod tadi. Copy URL. Kod ni. Copy. Kemudian masuk semula yang kita copy. Ctrl F untuk find. Type web. Okay, kat sini nanti dia akan ada tukar URL. Yang warna merah ni kita tukar. Highlight. Kita paste web URL kita yang baru. Ni web URL kita yang baru. Okay, seterusnya Ctrl A untuk copy all. Copy. Ctrl A tu untuk select all. Dan kita copy. Okay, masuk semula dalam ni. Dan step yang terakhir kita nak benamkan ke Google Site. Layari Google Site. Klik blank site. Okay, di bahagian pages. Klik pages. Klik bawa mouse ke tambah ni. Cari full page embed. Klik. Namakan sebagai tempahan sekolah kita lah. Tempahan SMK Panggung. Kemudian klik done. Okay, di bahagian add embed. Embed code. Kita benamkan sini. Paste. Kemudian next. Kemudian insert. Okay, dah siap tu kita pergi semula di bahagian pages. Jadikan yang page tadi sebagai home page. Dan home ni kita boleh delete. Ni kita boleh tukarlah kepada tempahan SMK Panggung. Okay, nanti bila kita klik, nanti dia ada kat bawah ni boleh delete. Okay, dah siap. Kita share dulu. Okay, kita tukar ni kepada public. Dan kemudian bolehlah kita publish. Okay, ni kita buat tempah panggung contoh. Kemudian boleh publish. Okay, kita boleh view lah. Okay, dah siap. Ni laman kita.
yang kita dah siap tadi. Okey. Nanti untuk setup nanti saya tunjuk macam mana kita nak setup, admin nak tambah bilik-bilik dan sebagainya. Itu untuk part yang kedua nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.